Drama Soul Cinta mengisahkan tentang Azra, gadis sederhana yang bekerja di sebuah hotel penjagaan kucing. Namun dalam diam menyimpan rahsia besar. Dia sebenarnya pempengaruh masakan popular bernama Kiki. Di sebalik setiap videonya, Azra menggunakan filter dan suara AI untuk menyembunyikan identiti sebenar kerana kurang yakin dengan dirinya sendiri. Segalanya berubah apabila dia bertemu Daniel, seorang CEO muda yang sering menghantar kucing kesayangannya, Cat, ke hotel tempat Azra bekerja. Daniel berprinsip tinggi, berjaya dan mencari cinta sempurna yang sepadan dengan dirinya. Tanpa disedari, Daniel ialah peminat setia Kiki di media sosial, wanita maya yang dianggapnya sempurna, tanpa tahu bahawa Kiki dan Azra adalah orang yang sama. Namun hidup Daniel mula menjadi rumit apabila dia menjalin hubungan dengan Raisya, selebriti glamour yang memikat ramai dengan pesonanya, tetapi sebenarnya penuh kepura-puraan dan sifat diva. Raisya menggunakan helah untuk mendekati Daniel demi meraih status sebagai kekasih seorang CEO. Sahabat karib Daniel pula berasa curiga dengan wanita itu. Dalam masa yang sama, Azra didesak ibunya untuk menerima pinangan Luqman, jejaka yang memendam rasa terhadapnya. Azra cuba memberi peluang, namun hatinya keliru antara kejujuran cinta dan tekanan keluarga. Pertemuan takdir membawa Daniel, Azra, Raisya dan Luqman ke Seoul, lantas membuka lembaran baharu yang penuh liku dan emosi. Mampukah Daniel menyedari bahawa cinta sejatinya selama ini berdiri di hadapan mata, atau dia akan terus terperangkap dalam bayangan wanita sempurna yang dikejarnya selama ini? Drama bergenre romantik ini menjanjikan kisah cinta moden yang penuh emosi, rahsia dan dilema batin yang dekat dengan realiti masa kini. Mengangkat tema cinta yang mana dalam dunia yang kelihatan sempurna di luar, sebenarnya syarat dengan kekeliruan dan pencarian makna diri. Melalui watak-watak yang ditampilkan, ia memperlihatkan bagaimana cinta sejati sering tersembunyi di sebalik topeng kesempurnaan. Soul Cinta juga berupaya menimbulkan refleksi dalam diri masyarakat tentang bagaimana teknologi boleh menjarakkan kita dari kejujuran emosi. Karya ini antara lain membuka mata ramai tentang pentingnya menerima diri seadanya dalam dunia yang terlalu mengejar kesempurnaan. Ia sekaligus mampu memupuk empati dalam kalangan penonton terhadap mereka yang berjuang dengan rasa rendah diri dan penerimaan diri.